Lepas orang orang kenal aku sebagai Abang ML lah. Aku rasa macam Abang ML Studio kan. Aku rasa tak bagus benda ni. Ramai sangat Abang ML Studio ni buat abang apa? Semua Abang ML. Semua. Oh, semua Abang ML Studio. So macam mana takkan nak berebut anugerah Abang ML Studio paling terampil. So aku rasa aku kena ada image sendiri. Nak lari dari image tu lah. Tapi nak jadi bukan apa boleh sebut Daddy tak boleh Boleh. Nanti kena band hampa gitu risau. Tak. Bukan sebut your daddy. Sebut apa niat. Sebut apa niat. So aku nak jadi macam ayah cerita pasal life seorang ayah yang hidup dengan anak yang autism lah. Anak autism, anak yang autism. Okay, menarik. Lah. Okay. So aku duk rasa tu aku cerita kat Ijat dia for the next. Sebab dalam hidup aku lah ni kan aku tak boleh lari lah. So, aku pernah cerita kat benda ni dekat selaku abang ML Studio. Tetap ada juga. Aku cerita pasal bas tu yang anak aku punya offset adalah jam. Lepas tu dia offset pada bas. Dia nak round 1 KL kan. 3 kali aku kena round. Tapi bagus yang daripada situ aku tahulah ada bas yang free untuk rakyat Malaysia. Sebelum ni semua free kan. Hari tu kan warga asing kena bayar kan. Sekarang ni warga asing kena banyak. Dulu free lah. So aku tahulah ada road bus tu nama dia Go KL. So daripada anak aku tu lah. So, mula-mula dia memang anak aku autism, nama dia Jiwa. So dia Jiwa JIWA Jiwa. Mak senang. Muhammad Jiwa. Tak. Perempuan. Muhammad Jiwa Sultan. Laki. Laki. Dia tu sah. Okay. Jiwa ya. Sebab aku ingat nanti dia besar senang dia nak ingat nama dia. Rupanya lah ni pun tak bercakap lagi. Dah 6 tahun lah macam tu. Allah. Okay. Tapi macam mana mula detect yang dia tu ada autism? Satu, aku rasa sebab aku baca buku macam tu lah. Sebab kita perasan dia tak respon apabila dipanggil. Dia tak mengeluarkan langsung kata-kata kata-kata tak bercakap langsung. Patut kalau kecil-kecil kan ada daddy ada pelan ni tak ada langsung sampai kali ni lah. It's memecahkan hati kat lah. Sebab aku duk rasa bila ada anak lelaki ni kita boleh bawa pergi stadium tengok bola, maki referee sama-sama. Kita ada cita-cita kan. Bagi ref kayu kan. Waktu bawa pergi ngurak awek kan. Tapi AKM bawa awek macam tu lah. Aku duk rasa boleh lah. Tapi benda tu mungkin sebab niat kot. Tu dia. Okay. Tuhan faham niat tu. Hang terpadai muka hang tak dapat. Tapi tak apalah, boleh masuk syurga macam tu lah. Memang itu depan straight tu. Aku tak tahu. Tu aku cakap dekat kawan-kawan aku, hang pun semua. Ada satu anak kawan aku pun autism kan. Moga kita dia masa birthday dia dah tu kawan aku tua lah 40 lebih kan. Bila aku wish birthday kat dia, tak apalah moga kita jadi insan yang lebih baik lah, banyak ke masjid. Aku apa hang kan anak hang kan autism confirm masuk syurga dah. Tu je. Mestilah kat syurga nanti dia panggil daddy main sini lah. Macam tu lah. Kalau anak aku tak boleh cakap, dia buat tangan macam tu lah. Tu je. Tapi aku rasa, dan aku make joke sebab hang nampak serius pula. Tak apa. Topik ni kot. Sebab itulah hang kena tak boleh nak serius lah mengenai ni. Kalau hang serius hang akan stress dan down sepanjang masa. Sebab dia adalah pengalaman yang tak best pun untuk jaga. Mungkinlah hang boleh lah sedap hati atau masuk syurga ke apa, tapi hari-hari tu hang kena menghadapi. Mungkin taklah tentu apa, tapi macam aku cakap tadi lah, kita ada harapan-harapan yang kita nak capai untuk benda tu, dan benda tu tak dicapai lah sekarang ni. Itu je lah. Yang sekarang ni daripada tu tahu diagnose, macam bukan diagnose lah, macam dapat tahu bila 3 tahun aku kena pergi hantar. Awal lah aku pergi hantar dekat, dia kena apa tu, aku tak ingat apa nama tempat dia. Memang depa bagi lah. So aku kena pergi, dia test memang. Lepas tu keluar result tahu lah autism. Level? Mula-mula aku ingat kat dia ada level? Ada. Dia tak adalah level, dia mild. Dia mild lah. Macam tu lah. Dia mild lah. Dia tak mild, dia severe paling teruk. Mild tengah-tengah. Mild tengah-tengah. Mild lah. Moderate.
paling ni? Mal. Main ni macam okey lah. Dia ada tengah lagi. Moderate lah kot. Moderate. Bila hang macam boreka Selalu dengar ni tau moderate kata lah. Okay. Dia ingat level game easy, medium, high. Aku rasa moderate lah. Dia tak severe sangat kan. Mungkin kita dah hantar dia pergi sekolah awal kan. Dan aku pun sedap benda tu awal. Yang paling bagus kan, hang dapat kad. Tadi aku cakap kat dia. Dapat kad OQ kan, senang parking. Itu lain macam. Lepas tu kerajaan memang bagi ni. Dia ada allowance. Dapat allowance allowance. Aku enjoy. Kerajaan negeri ke kerajaan negeri kerajaan persekutuan? Persekutuan. Dapat berapa? 100 lebih lah. Tapi hari-hari kalau aku pergi 7E dia pos RM10, aku tu tak cukup duit tu. Tak tadi hang cerita pasal parking tu. Parking lah. Tak habis cerita. Betul lah. Dia antaranya memang orang kata autism bukannya cacat apa kena naik ke sekolah ke apa. Tapi aku cakap parking tu problem. Dia kalau dia tiba-tiba hang masuk, contohnya aku masuk IOI dia akan suka pergi tu tempat apa tu IOI City Farm apa dalam tu kena bayar kan. Tapi dia tak pernah lagi kebayar sebab duduk kat luar je tu apa tantrum. Bukanlah tantrum, dia nak masuk je tutup contohnya kan. Tapi dia nak masuk juga kan. Kita tiket tak ada, kadang-kadang benda tu mahal kan. Tak tahu, aku tak pernah masuk dalam best ke tak best tak tahu lah kan. Pernah sekali dia dia lari kat dalam tu menyelinap kan. Masuk dalam. Aku pun masuk kejap cari kan. So hang kena grip dia. Lepas tu bawa pergi balik kat Tambayang daripada tingkat berapa? 3 ke. Nak parking tu LG kan. Hang bayang perjalanan tu tiba-tiba hang tak jumpa parking hang bayang. Pagat pula tengah gila tengah skema tu. Mana boleh parking okey. Lepas tu hang tak ingat parking mana. Hang bayang kan. That's why aku cakap that bukannya hang rasa benda tu kena ada kecacatan ke apa, tidak. Benda kalau hang OKU dia macam autism pun sepatutnya boleh. Betul. Kalau benda-benda kecemasan macam tu lah, aku memang kena grip dia. Lepas tu balik cari tak ada cari. Kita dah tahu parking kat situ kan, senang lah. Memang paling dekat dengan pintu boleh balik kan? Memang balik. So dengan anak aku memang aku belajar iaitu kita dulu plan lah, kena plan belajar ni tak ada. Dengan anak aku kalau dia apa throw tantrum ataupun dia tak boleh behave tu lah, panggil aku tak boleh behave kan, aku kena bawa balik lah. Kalau tak struggle weh. Umur 6 tahun? 6 tahun. Oh iyalah, lelaki pula mesti kuat kan. Lagi kuat. Sebab tu kalau bini aku dia tak bawa dia memang berharap pada aku je untuk bawa. Sebab tak larat. Kalau dia throw tantrum macam contohnya balik sekolah kan, mengamuk dalam kereta. Aku pernah yang tu aku cerita pasal dia daripada sekolah dia nampak bas. Bas sekolah dia. So naik aku bawa naik. Lepas tu dia nak balik. Aku nak ajak balik lah, tak nak kan. Sebab aku kena grip. Lepas tu bawa naik kereta, duduk kat situ mengamuk kan. So hang kena letak dekat atas riba hang untuk drive balik. Kalau tidak tapi hang kena hati-hati lah duduk tepi. Memang masalah, tapi hang tak ada choice weh. Aku nak cakap benda tu pun dia payah sebab kita selalu marah kat orang tengok anak atas riba. Tapi kena slow, kena betul-betul hati-hati sampai dia reda. Kalau sebab apa, kalau hang tak keluar daripada pandangan mata dia nampak bas tu, selagi itulah dia akan nak naik bas tu. Lepas tu sebab tu daripada situlah aku tahu pergi cari bas tu. Aku pergi cari dekat. So dia dah boleh relax sekejap, dah tak nampak bas tu, dah boleh relax. So letak dia kat tepi, pergi cari bas untuk puaskan hati dah tu. Naik 3 kali tu. Bus 3 kali tu. Gila. Tapi kuat lah sebenarnya hang ni dia punya. Dia bukannya kuat. Kena kuat. Hang tak ada choice lah. Ada tak benda yang macam macam mana benda tu sweet lah, anak sebagai seorang anak autism buat pedaya? Peluk aku lah time tu. Hang rasa macam best gila. Bukan bini, anak macam tu lah. Tapi best lah. Dia macam ni. Ada masa macam aku marah anak aku kan. Dia marah ni tahap macam dia flush. Dia flush baju dia dalam toilet. Okay. Hang bayang kan. Toilet atas flush baju dia kan. Habis tempat sangkut dah paip tu semua tu. Memang tu lah. Hang kena panggil orang. Aku dah panggil orang 300. Hang bayang kan. Kerajaan bagi berapa jadi dia punya allowance? 1.5. Okay. Tak balik modal. 300 flush. Tarik dia. Tarik okay, keluar. Dia buat sekali lagi. Dia akan kunci pintu tu kan. Aku rasa dia ada masalah apa. Dia kunci pintu dia flush sekali lagi. Hang bayang kan. Aku tak boleh tahan lah. Aku jadi marah lah. Aku rasa kenapa buat lagi kan. Hang macam terlupa dia autism. Then bila hang marah pun dia tak ada. Dia tak faham pun. Dia tak faham Dia tak faham. Dia macam datang kat hang, peluk hang macam tu je.
So hang bayangkan dia. Dan hang tengah marah ni, lepas tu dia peluk. aku tengah marah ni, aku macam kenapa why je awak buat macam ni kan? Kan dah cakap jangan buat sebelum ni. Marah lah. Marah memang aku tak boleh nak kawal sebab aku dah kontrol benda tu. Itu aku cakap dah kontrol, tutup pintu toilet, jangan bagi dia flush kan. Dia buat juga dapat. Dia boleh dapat dia nak buat tu. Weh, letih weh. Kena panggil orang lagi 300 lagi. Tapi aku masa tu terlupa lah bahawa hang minta dengan Tuhan bahawa pemudahkan segalanya, murahkan rezeki. Mungkin part of rezeki hang Tuhan uji dia. Nampak agama. Okey, betul kan? Okey, part of rezeki hang Tuhan nak ujian nak dia. try lah 300 ni hang sabar tak sabar dia tu aku last kali. Muhasabah diri dengan benda-benda macam tu lah. So aku rasa okey lah 300 walaupun kerajaan bagi 1.5 kan. So bayar lah, tak ada choice weh.